Cara orang asli bertanam macam mana? Tidak ada aturan seperti mana pertanian moden lah. Kalau orang asli, dia lebih kepada penggunaan ada baja-baja daripada kayu bakar, daripada kebun. Orang asli hanya tahu bila diteroka di satu tempat, dia akan tebang, tebas, bakar, kemudian dia tanam. 2-3 bulan ada hasil, dia akan tuai, berpindah ke tempat yang baru dan dia percaya tempat yang lama tu kalau ada bekas ubi, kayu yang ditinggalkan, binatang akan datang. Dia akan pusing balik ke tempat tu untuk memburu. Sampai masanya dia akan balik lagi ke kebun yang pertama tadi, dia akan mulakan pertanian yang samalah. Maksudnya dia ada cycle lah kan? Ya. Kalau ayam macam tu kan kita bagi supaya tanah tu tak jadi tandus. Baja tu meresap, rumput-rumput yang ada di kawasan tu akan naik balik semula. Tanah tu boleh diguna balik lah. Bila kita guna benda yang macam ni, tanah tu dia takkan rosak dan kita akan terus boleh mendapat hasil berpanjangan tanpa memaksa tanah yang sudah tandus. Kalau ayam, dia akan pindah daripada satu tapak ke satu tapak yang ke depan sebab dia dalam kuantiti yang tak begitu banyak. So rumput yang awal dia akan naik semula lah.